Halo guys, Rocky di sini. So hari ni kita akan review sebuah lagi skuter, iaitu Honda Forza 300. Itu dia. Sebenarnya saya memang suka untuk test ride skuter-skuter ni, sebab skuter ni pada saya mudah untuk ditunggang, selesa. Lepas tu orang kata praktikal lah. Maknanya bila kita nak bawa ke mana-mana pun senang. Ada kompartmen besar kan, tangki minyak besar, automatik. So memang praktikal lah orang kata skuter ni. So saya memang minat lah nak test ride skuter. Walaupun saya tak ada skuter, tapi saya memang suka test ride skuter, sebab memang seronok lah bawa skuter ni. So hari ni kita nak test ride ni, motor ni, Honda Forza 300. Sebelum kita sembang pasal specs dia, kita walk around dulu, Jadi Honda Forza ni, Honda Forza ni adalah skuter maxi. Dia berkapasiti atau bersesaran 279cc. So dia ni saing-saing Yamaha X-Max lah. Yamaha X-Max dalam 250cc. So ni 279cc atau 280cc lah. Enjin dia menghasilkan lebih kurang dalam 24 ke 25 horsepower. So agak berkuasa lah. So kalau setakat nak bawa hingga ke 150 kmj tu tak ada masalah lah. Jadi seperti biasa, sebuah skuter menggunakan CVT. Ni dia punya CVT dia lah kat dalam ni. Tapi CVT dia ni memang sangat-sangat smooth. Hampir-hampir tak rasa dia punya pergerakan plate-plate kat dalam tu. Lancar sahaja. Dari segi enjin, enjin motor ni seperti yang saya cakap, 280cc. So memang berkuasa lah. Itu tidak dinafikan. Dia punya CVT dia tu memang smooth gila, lancar je. So bagus lah untuk motor-motor macam ni kan, motor-motor maxi skuter ni. Memang terbaik lah sistem CVT yang macam orang kata flawless. Lancar, selesa bawa. Dia tak terasa macam tak ada. Dia relax ke. Brake hadapan menggunakan single disc, ada ABS. ABS datang standard dengan motor ni. Memang bagus. Lampu depan, lampu signal, lampu belakang, semuanya LED. Lampu-lampu kat motor ni semua LED. Side mirror motor ni, saya memang peminat side mirror. Memang side mirror ni memang terbaik. Okey, sekarang kita nak tengok bahagian kompartmen dia. Tekan ni, button seat ni, then kompartmen akan terbuka. Bahagian kompartmen dia ni memang sangat besar. Sangat besar. 2 helmet boleh masuk dalam ni. Macam-macam benda lah boleh masuk. Memang sangat besar lah, antara kompartmen-kompartmen yang terbesar pernah saya tengok lah. Saya rasa ni mau 20 lebih liter. Ok, next kita pergi nak tengok tangki minyak dia. Pergi pusingkan dial ni, pergi ke seat dengan fuel. Tekan button fuel. Walah, terbuka. Ini tempat nak isi petrol.
Tangki petrol dia tak besar sangat, 11.5 liter. Saya rasa sepatutnya 14 liter lah untuk motor cc besar macam ni kan. So motor ni pun ada kompartmen untuk charge. Macam ni aku nak charge kamera aku kan. Nampak tu dalam. Ok, sekarang kita pergi ke bahagian dashboard dia lah. Itu tempat yang paling banyak kita akan luangkan masa. Seperti kebanyakan skuter-skuter Honda yang baru, semuanya menggunakan kunci keyless. Tak ada tempat nak masukkan kunci, just simpan benda ni dalam poket korang. Kalau dah ada dalam poket, button ni akan berfungsi. So sekarang tekan je button ni, dia akan hidup lah. Tapi korang kena activatekan motor daripada kunci ni lah. Tekan kunci ni, unlock ni. Lama-lama nanti motor akan unlock. So kalau kita tengok kat sini dashboard dia. So kat sini ABS, menandakan sistem ABS sedang aktif. T ni maknanya traction control. Mana nak dapat motor bawah 300cc ada traction control traction control ni sangat-sangat berguna lah untuk waktu-waktu jalan licin, jalan berpasir, hujan. So sangat bagus ada traction control motor ni. So lain-lain maklumat macam biasalah, trip, elapse, lepas tu dia ada apa orang kata, consumption petrol kita, benda-benda basic lah yang ada kat sini. Okay, sekarang kita tengok kat bahagian belah kiri tangan kita ni, tempat orang kata tempat banyak button-button ni, pelik-pelik ni. So info A dengan info B ni, info A, info B, ini untuk ni lah, tukar-tukar yang option yang ada kat dalam ni. Lepas tu ni button horn lah biasa, signal, lampu tinggi. Dan ini, ini ni nampak ni, gambar pelik ni. Ini gambar windscreen kita ni. Ni. Benda ni. So function dia untuk menaikkan dan menurunkan windscreen kita. Tengok ni sekarang windscreen kita turun kan, kita boleh naikkan dia. Canggih bhai. Turun, naik, turun. Windscreen dia ni boleh naik turun masa kau tengah bawa ni. Sebagai contoh, tengok ni, turun. Bila turun bising sikit lah, kita naik balik. Tapi bila kau naik kan, dia ada macam vacuum kat tengah-tengah ni. Ok, dekat sini ada satu lagi button, iaitu button traction control. Dia ada kat belakang ni. Ni button dia. So bila korang tekan lama-lama, kalau korang tengok kat sini, ada satu logo menandakan traction control dah off. So traction control boleh on, boleh off. Tapi buat apalah nak off kan traction control? Elok-elok orang tu bagi traction control, korang pergi off kan. Kalau nak main track tu, nak off kan tu boleh lah. Ini skuter, biar je lah on. Mati. So dah on balik dah traction control. So yang sebelah kanan tak ada apa-apa sangat. Ada starter, ada button hazard light. Tekan, nampak hazard light hidup. Dan ini of course kill switch engine. So secara keseluruhannya saya rasa motor ni ok, not bad, sangat selesa dan sangat-sangat affordable. Untuk 11 liter tu boleh lah pergi 300 km lebih. So cuma ini adalah saingan terdekat X-Max lah. Tapi harga dia memang bukan saingan lah orang kata. Sebab ini harga dia agak mahal lah, dalam 30,000. Yamaha X-Max maybe murah 10,000 daripada tu lah. So tepuk dada, tanya selera. Ok guys, jumpa lagi next video. Kepada yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like dan share video ni jika anda nak. Ok guys, bye.